Pernah tak anda bina sesuatu betul-betul dah bagi sepenuh hati tapi tiba-tiba ia runtuh depan mata? Dalam perkongsian kali ini, kita akan belajar rahsia macam mana nak bina sesuatu yang betul-betul kukuh melalui satu kisah yang cukup mudah antara seorang ayah dan anaknya. Soalan inilah yang tengah bermain-main dalam fikiran seorang budak kecil bernama Imran. Dan jawapannya, percayalah, jauh lebih mendalam daripada yang kita sangka. Jom kita selami kisah dia. Okey, cuba bayangkan. Ini Imran. Umur dia 7 tahun. Dia tengah kusyuk sangat cuba bina menara paling tinggi guna bongkah mainan dia. Tapi, alamak, runtuh lagi. Dia cuba lagi, runtuh lagi. Sebelah dia pula, adik dia, Fatimah, rilat je siapkan kandang mainan. Imran pun dah mula putus asa. Dia mengeluh, kenapa rumah abang ni asyik jatuh je? Ayah dia nampak dari tadi datang dekat sambil senyum. Dia bagi satu nasihat yang ringkas. Tapi nasihat inilah yang mengubah segalanya. Ayah dia cakap, Imran, setiap rumah yang kuat, yang mesti ada tapak dan tiang yang kukuh. Kata-kata inilah kunci kepada satu pelajaran yang sangat besar. Dan dekat sinilah kisahnya jadi makin menarik. Ayah dia guna momen main-main ni untuk terangkan satu idea yang hebat. Dia sambung, macam rumah mainan Imran tu jugalah, agama kita Islam pun ada tapak dan tiang-tiangnya sendiri. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri dah ajar kita yang Islam ni terbina atas 5 tiang utama. Jadi, apa sebenarnya 5 tiang ni? Kita panggil ia rukun Islam. Anggap je ia macam rangka utama yang pastikan rumah iman kita ni berdiri tegap, tak goyang, tak kira apa pun ujian yang datang. Kalau satu tiang pun tak ada, seluruh binaan tu boleh jadi rapuh. Baiklah, jom kita tengok pelan binaan untuk rumah Islam kita ni. Mula-mula sekali, sudah tentulah tapak dia, iaitu syahadah. Lepas tapak dah kukuh, baru kita naikkan tiang-tiang seterusnya. Solat, zakat, puasa dan akhir sekali untuk sempurnakan binaan ni, haji. Okey, jom kita mula bina. Tak kisahlah bangunan apa pun di dunia ni, dari piramid zaman dulu sampailah ke bangunan pencakar langit moden, semua benda bermula dari satu perkara yang sama, tapak yang padu. Dalam rumah Islam kita, tapak asasnya adalah syahadah. Ayah Imran pun tunjuk, dia ambil bongkah yang paling besar dan letak dekat bawah sekali. Inilah dia, boleh kata macam ikrar kita. Satu pengakuan yang nampak ringkas tapi sangat berat dan padu. Ia bukan setakat kata-kata tahu, ia adalah asas, tapak di mana semua benda lain akan dibina atasnya. Tanpa keyakinan ni, tiang-tiang lain tu tak ada tempat nak berpijak. Jadi, inilah langkah pertama yang paling penting. Okey, tapak kita dah mantap. Sekarang tiba masanya untuk kita dirikan tiang yang paling utama, tiang yang akan topang seluruh binaan ni. Dan tiang itu ialah solat, ibadah 5 waktu yang kita buat setiap hari. Solat ni bukan sekadar pergerakan biasa tau. Ia adalah talian hayat kita. Direct line kita dengan Tuhan. Macam ayah Imran terangkan, kalau tiang ni kita abai, seluruh binaan tu akan hilang keseimbangan. Sangat berisiko untuk runtuh. Ia adalah paksi kekuatan harian kita. Seterusnya, kita akan tambah lagi satu tiang untuk bagi binaan kita ni jadi lagi kuat. Tiang ini namanya zakat, iaitu kewajipan untuk kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk mereka yang memerlukan. Zakat ni lebih dari sekadar bagi-bagi duit. Ia sebenarnya satu proses pembersihan dan pengukuhan. Bila kita memberi, kita bukan je bersihkan rezeki kita, tapi kita juga bina jambatan dengan masyarakat sekeliling. Jadi rumah kita ni bukan saja kuat dari bawah ke atas, tapi ia juga kukuh dari segi hubungan sesama manusia. Okey, sekarang kita dirikan satu tiang yang membina kekuatan dari dalam. Tiang ini ialah puasa, terutamanya di bulan Ramadan. Ia tentang melatih diri untuk jadi lebih berdisiplin dan sabar. Analogi ayah Imran ni menarik kan? Puasa ni macam kita latih otot dalaman kita untuk kawal nafsu. Dan dalam masa yang sama, kita dapat rasa apa yang orang lain yang kurang bernasib baik rasa. Kekuatan dalaman ni lah yang jadi macam besi dalam konkrit, ia pastikan tiang-tiang lain tu tak mudah retak bila diuji. Dan sekarang, untuk tiang yang terakhir, tiang yang melambangkan kemuncak dan kesempurnaan perjalanan rohani kita sebagai seorang Muslim, iaitu haji, ibadah ziarah ke Mekah sekali seumur hidup untuk sesiapa yang mampu. Ibadah haji ini menyatukan semua umat Islam dari seluruh pelosok dunia, tak kira bangsa atau pangkat. Jadi, bila seseorang yang mampu itu menunaikannya, ia ibarat meletakkan sentuhan terakhir yang melengkapkan dan memahkotai seluruh binaan iman kita. Satu bukti komitmen yang paling tinggi. Jadi,
Inilah dia hasilnya. Rumah Islam kita dah siap sepenuhnya. Ia dibina atas tapak syahadah yang paling kukuh. Ditegakkan dengan 4 tiang yang mantap. Solat, zakat, puasa dan disempurnakan dengan haji. Setiap satu ada perangan dia, saling melengkapi antara satu sama lain untuk membina satu iman yang betul-betul teguh. Dan pada saat inilah, Imran pun faham. Dia dapat tangkap mesej tu. Dalam kepala dia, ia bukan lagi pasal bongkah mainan, tapi satu pelajaran yang sangat besar tentang agama dia. Dia dah boleh susun kelima-lima konsep ni dengan jelas dalam fikiran dia. Dan ayah Imran tutup penjelasan dia dengan mesej yang paling penting. Kalau kita jaga kelima-lima rukun ni, bukan sahaja binaan kita akan kukuh di dunia, tapi yang lebih penting, ia adalah cara untuk kita dapat kasih sayang Allah. Dan itulah matlamat kita yang paling utama, kan? Kisah Imran ni ajar kita macam mana nak bina iman yang kukuh. Sekarang, soalan ni untuk kita semua renungkan. Apakah tiang-tiang dalam hidup anda sendiri? Prinsip apa yang buat anda tetap berdiri teguh bila diuji? Apakah tapak asas yang anda pegang? Soalan ni penting sebab akhirnya kita semua ni arkitek untuk rumah kehidupan kita sendiri. Terima kasih kerana sudi mendengar.